Guys, laporan RCI tabung haji dah publish. So, apa yang korang perlu tahu? I nak cakap dari sudut kewangan dan pengurusan organisasi, kita tolak tepi pasal politik. Isu ni sangat penting ya, sebab tabung haji pegang deposit lebih daripada 9.7 juta rakyat Malaysia. Dan duit itu adalah amanah dan tanggungjawab yang dipegang oleh tabung haji. Kebanyakan pendeposit pula bukannya orang kaya. 65% penyimpan hanya ada bawah RM2,000. Dan based on laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun RCI, pada tahun 2014 sehingga 2017, tabung haji telah pun bayar dividen ataupun keuntungan ataupun hibah sebanyak berbilion-bilion ringgit setiap tahun. Masalahnya, dalam muka surat 74 RCI itu, ada tunjuk tebel yang selepas pengagihan hibah kepada pendeposit, kedudukan kewangan tabung haji menunjukkan defisit sebanyak 352 juta ringgit pada tahun 2014 dan sehingga 4 bilion ringgit pada tahun 2017. Benda ini bercanggah ya dengan Akta Tabung Haji yang menetapkan hibah hanya boleh diagihkan apabila jumlah aset melebihi liability. Dan data ini disokong dan dibentangkan oleh PwC, which is one of the big four dalam audit firms di dunia. Nak mudah faham, I bagi contohlah. Tabung haji, contohnya, ada aset sebanyak 100 bilion ringgit. Tetapi, duit pendeposit adalah sebanyak 105 bilion ringgit. And just for your information, ya, dalam penyata kewangan, deposit kita ni kepada tabung haji adalah liability tabung haji kepada kita. Sebab kalau kita nak keluarkan duit tu daripada tabung haji, dia kena bagilah. Jadi bayangkan, kalau 105 bilion ringgit duit kita ni, kita minta keluar, tolong keluarkan. Kita orang nak withdraw, nak pergi jalan-jalan, nak pergi menunaikan haji ke. Tetapi, tabung haji hanya ada aset sebanyak 100 bilion ringgit sahaja. So, 105 bilion tolak 100 bilion, ada baki 5 bilion. Mana tabung haji nak dapat 5 bilion tu? Itulah isu dia sekarang. Bila tabung haji bagi hibah kepada pendeposit dalam keadaan aset tabung haji kurang berbanding dengan liability dia, benda ini akan menyebabkan jurang aset dan liability tu menjadi semakin besar dari tahun ke tahun. Dan ini belum lagi masukkan lagi isu pasal penilaian aset tabung haji itu, pemberian bonus di kalangan pekerja-pekerja tabung haji dan juga director-director dia, penjualan aset-aset dan macam-macam lagi yang saya akan buat dalam series video yang lain supaya korang semua boleh faham. Tetapi, saya nak beritahu yang for now, saya nampak pengurusan dan performance tabung haji memang dah kembali pulih sedikit demi sedikit sejak tahun 2018 onwards lah. Pemberian dividen dan hibah pun memang tak setinggi dahulu, tetapi berkadar dengan performance sebenar tabung haji. Dan benda ni korang kena faham ya, bila nak memilih pemimpin nanti. Sebab duit tabung haji ini adalah duit yang mak ayah, adik-beradik, kawan-kawan kita, or even korang sendiri akan gunakan untuk membuat rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji di Mekah. Memang dekat online nanti korang akan nampak setiap parti politik akan memainkan naratif-naratif yang berbeza ikut kepentingan masing-masing. Tapi kena ingat, Financial Faiz adalah apolitical. I nak fokus on finance saja, dan I harap korang stay dengan I supaya kita boleh dengar based on fakta. InsyaAllah kalau ada masa I akan cover lagi untuk poin-poin yang lain. Korang yang dah baca laporan ni, cuba share apa benda penting yang korang nampak dan kena highlight dalam laporan RCI ini. Ini kalau korang baca janganlah tersway dengan political post yang ada dekat threads ke, dekat Facebook ke. Ini kalau korang betul-betul bacalah, ataupun at least korang baca rumusan dia, apakah benda-benda yang korang rasa I kena tekankan dalam my explanation dalam video-video yang lain. Cuba komen.